Dalam video kali ini, saya nak cuba mi segera dari Singapura, dibuat dari Nissin. Dan perisa dia adalah perisa laksa, perisa lebih spesifik perisa 328 katong laksa. Ini merupakan kerjasama antara 328 katong laksa. Gerai tersebut adalah gerai yang sangat popular di Singapura, di mana memang ada bintang-bintang terkenal macam Gordon Ramsay, chef terkenal ataupun artis terkenal. Dia pernah pergi ke gerai tersebut untuk nak makan katong laksa, ya. Dan untuk pengetahuan, katong laksa yang sebenar jika silakan dia potong sampai kecil supaya senang nak makan guna sudu. Dan ini saya dah masak dah mi segera ini. Ini adalah gambar dia. Dan boleh katalah mi segera tu sangat-sangat wangi. Mari kita cubakan. Okey, cuba dulu. Dia punya kuah. Boleh katalah dia punya kuah tu ada rasa seafood yang sangat kuat. Dan ada rasa pedas. Sangat-sangat flavorful ya dekat sini. Saya tak pernah makan katong laksa yang sebenar lah kan. Tetapi dia punya rasa tu memang sangat sedap. Dan mari kita makan mi segera ini. Makan mi dia, ya. Mari kita makan dulu. Mi dia agak bagus lah. Tetapi untuk pengetahuan lah, jika nak rasa yang lebih autentik lah kan, mungkin kena potong-potong mi dia lah untuk dapatkan rasa ataupun experience yang lebih autentik. Dan mi segera ni pun agak mahal, ya. Satu pack dalam tu ada 5. Di harga yang saya beli 6 Sing dollar. Dalam RM20 macam tu. Harga asal tu $7, ya. Pun agak mahal. Dalam 22, 23 macam tu dah. Tapi jika anda nak rasa katong laksa dengan harga yang lebih murah, bolehlah beli mi segera ini.